Okey, hari ni kita ada satu barang, nama dia Garmin Inreach Mini 2. Okay. Keluaran daripada Garmin, dia kecil je, okay, besar tapak tangan. Yang specialnya benda ni ada 3 benda. Okay, yang pertama adalah dia ada button SOS. Bila kita klik button SOS ni, di sekiranya berlaku apa-apa, kita tekan button SOS ni, rescue center akan hantar tim menyelamat untuk menyelamatkan kita. Yang kedua adalah kita boleh communicate, kita boleh hantar mesej kepada kawan-kawan kita ke, ataupun kepada keluarga kita ke, mengatakan keadaan kita macam mana. Dan yang ketiga adalah kita boleh share location kepada orang yang berada di luar. Orang yang di luar, di pejabat ataupun di rumah boleh tahu kedudukan kita berada di mana. Kelebihan Garmin Inreach ni adalah dia menggunakan iridium, bateri iridium, dan juga dia menggunakan komunikasi secara satelit. Jadi walaupun tak ada line telefon, kita masih lagi boleh menghantar data-data ataupun informasi tadi ataupun maklumat yang kita ada tadi walaupun tanpa ada line telefon. Masuk dalam hutan ceruk mana pun kita still lagi boleh hantar maklumat-maklumat tu. Jadi kalau ada benda ni, kita lebih selamat sekiranya kita pergi ke dalam kawasan-kawasan yang pedalaman lah, kawasan-kawasan yang tak ada line. Untuk geng-geng hiking, ranger-ranger sangat sesuai untuk menggunakan Garmin Mini Inreach. Apa lagi yang korang nak tahu pasal Garmin Mini Inreach 2 ni? Boleh komen di bawah.